Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah Lisa, wartawan dari Pancurian TV, TVPSS. Pada hari Isnin, 6 hari bulan 7 hingga 14 hari bulan 7, 2026, SMK Pancur Perdana telah menjadi tuan rumah bagi acara Karnival STEM peringkat negeri Kelantan. Terdapat 148 buah sekolah dan 296 peserta yang menghadiri program ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui aktiviti yang menyeronokkan. Then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy. I feel that you're a Jadi kita tanya pendapat Datin. Assalamualaikum Datin. Salam. Apa pendapat Datin tentang program STEM? Dapat saya. Okey, program STEM ni memang adalah satu yang baik lah, terutama sekolah kita pertama kali menyertai STEM peringkat negeri untuk water rocket. Jadi ini satu pengetahuan kepada pelajar sekolah dan untuk kita membudayakan lebih ramai untuk pelajar ambil package STEM. Okey. Terima kasih Datin. Sama-sama. Apakah pendapat cikgu tentang program Karnival STEM? Pendapat saya, Karnival STEM ni perlu disertai oleh pelajar dan juga murid kerana Karnival ni adalah di peringkat negeri. Di peringkat negeri maknanya kalau murid-murid biasa kita lihat murid suka masuk badminton, bola sepak, bola jaring dan untuk mencapai peringkat untuk bagi CJ negeri amat sukar. Jadi objektif program Karnival STEM ini adalah untuk memberi peluang kepada murid dapat mencapai peringkat negeri dalam CJ bagi menolong pelajar-pelajar kita dalam PJSK untuk meminta dana peluang mereka dalam SBP ataupun Malaysia nanti. Terima kasih cikgu. Demikianlah liputan kami dari Karnival STEM peringkat negeri Kelantan. Semoga program ini terus menjadi platform untuk mencukil bakat dan memupuk minat terhadap STEM. Saya adalah Lisa bersama juru kamera Aira Hanania melaporkan untuk TVPSS Pancurian TV. Sekian, terima kasih.